Dekat tangan aku ada satu keyboard. Kalau korang beli, confirm korang tak akan menyesal. Inilah keyboard Keychron S1, 75% mechanical keyboard, low profile dan ada silent click. Keyboard layout ni ada 3 color, satu merah, kelabu dan hitam. And then keypad dia low profile, dia tak gelembung macam gaming keyboard. Keyboard ni menggunakan red switches. So bunyi dia tak terlalu bising dan tak terlalu kuat. Memang just nice. Berat keyboard ni 960 gram sebab dia full CNC machine, aluminium with steel plate. So keyboard ni memang agak berat sedikit, tetapi bila korang pegang, dia akan rasa premium. Untuk orang yang tak suka keyboard besar ataupun tak suka keyboard gaming, ini memang keyboard terbaik untuk korang sebab dia memang direka khas berbentuk slim dan dia tak akan makan ruang yang banyak kalau korang letak dia dalam beg. Keyboard ni hanya menyediakan connectivity wired USB Type-C sahaja. Jadi benda ni akan memudahkan korang untuk typing tanpa lag. Keyboard ni dia support dua operating system iaitu Windows dan Mac OS. So kalau korang nak guna untuk Windows, korang switch ke Windows, and kalau korang nak guna untuk Mac, korang kena switch ke Mac. Ok, sekarang ni aku nak test untuk type guna keyboard ni, dan korang nilai sendiri macam mana bunyi typing dia yang tak terlalu bising. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang subscribe, like dan share.